Bermulut je lebih. Okay, so hari ni kita nak buat konten apa? Kita nak buat konten horror reaction. Gelap sikit. Gelap. Tak, betul lah. Horror. Macam tercekik je. Okay korang, so hari ni as requested from my viewers, kita nak buat konten horror reaction. Diorang request untuk like buat macam podcast cerita hantu, tapi macam kita berdua je kot. Cinta pula. Orang banyak suruh buat macam cerita hantu, tapi cerita hantu kita sama masalahnya. Iya. Saya pun tak ada cerita hantu, tak ada pengalaman apa nak cerita macam mana. Tak, dia macam diorang macam bosan lah sebenarnya. Dia sebenarnya kalau nak shock kena ada orang lain. Kita nak tengok reaction saya dengan husband saya. Be pelakon. Let's you guys see. Okay, tak. Berapa minit? 3. Sekejap B. Okay, sebelum kita tengok horror reaction ni, ada syarat tak untuk saya? Miss boleh tutup muka ke, tutup mata ke? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. So asal saya kena macam ni je? Dia tengok je. Okay. Tak boleh pandang bawah, tak boleh tengok bawah. Mata melilau ke tak boleh. Ni mana punya ni? Luar negara ke? Siapa call? Scan. Kecil saya. Mana nak tidur pun terkejut. Nak tidur pun terkejut. Speaker dah sebelah saya, Bil. Speaker. Fokus. Tengok dia saja nak hilangkan fokus dia. Tak, saya tutup mulut nak bersin. Dia di atas. Apa benda? Tak jadi cerita horror. Kau berlakon je mesti nak cari kat apa benda. Bija tu terlaju. Apa benda?
Orang tengah tidur pukul 4, pukul 5. Aku suruh Bin tutup mata. Kita nak tutup mata besok pagi. Bin. Bergegar. Tak, Bin tak bagi sedap. Tak, Bin tak bagi sedap. Hantu pun macam apa Okey, kena set. Okey, bicara. Tengok yang Melayu punya. Tak nak. Tengok. Yeah. Vampire teeth. Sophia is time for bed. What's the rule before bedtime? No candy before bedtime or the dentist will get me. Yes. And pull up. Biasa je ni. Good night. Good night, Emma. You're my Biasa. favorite Lagi baby jerit sister. satu. Yang ni macam doktor gigi menghantui, nak cabut gigi. Dia macam dentist. Ni Ni macam cerita musuh. Miskin. Bi, Apa? saya nak tutup mata. Tengok je lah. Nak tutup lah. Kenapa? Tutup je lah. Kenapa? Dah kata nak tutup Tadi betul. cakap tak bagi. Apa? Bi cakap tak challenge. Boleh je mana-mana. Cepatlah. Saya tengok je. Bi, tak nak. Accident apa? Orang tadi. Berhenti macam. Tadi. Dia hilang. Lepas tu dia lari balik. Bi. Telinga aku sakit telinga. Bala. Tak, dia terkesat. Dia terkejut. Bi, kenapa geliat? Apa? Bodoh. Ini Bi, dia nangis.
Bodoh. Tak, saya takut jump scare. Saya tak suka jump scare. Saya cerita orang tak pagi saya tak suka jump scare tu, faham tak? Tengok lepas tu lagu macam ni. Oh, tak suka. Ya. We're targeting for increasing conversion. Bini tak ada perasaan ke? Saya tak adalah ni. Cuma saya tak suka jump scare. Saya suka tak Mana ada jump scare tadi? Jump scare lah, terkejut. Saya tak ada reaction. Saya tak ada reaction. Hoi. Hoi. Apa? Hello? 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 Can you hear me? Kau ni tidur je lah. Hello? Hello? Can you hear me? Hey, I don't know what you want. Kau ni tidur je lah. Diam. Bini, cubalah terkejut satu kali. Terkejut satu kali memang tak terkejut. Dia macam saya je melebih. Saya tak ada reaction. Sebab saya dah biasa tengok. Macam tu lah guys. Reaction si Nija, bini saya. Tak, saya nak B juga. Reaction saya seorang kat sini. Ya, saya memang tak ada Tak ada rasa. perasaan. Tak, B tak ada perasaan. Okay korang, saya rasa 3 video je lah kot yang kita orang boleh react. Sebab kan sekarang ni dah masuk sahur. Kita orang shoot memang pagi-pagi. Ngam-ngam soy punya. Cakap lah. Dah lah tak ada reaction. Tak ada cakap, wish. Saya memang tak ada reaction. Bukan, B tak ada perasaan. Betul. Saya tak ada perasaan. Dia ada perasaan sayang ni kat saya. Kan? Betul. Betul. Okay, Okay. I love you. Love you too. So, kalau video POV ni atau apa orang kata horror reaction ke apa ke, saya memang tak ada reaction lah. Kecuali dia. Sebab saya dah biasa tengok macam paranormal ke apa kan. Dah lama lah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. itulah kata-kata daripada suami saya yang poyo. Betul. Wah, nak kata ni lah, tak takut lah. Bukan tak takut. Dia kena seimbang. Takut sangat pun tak boleh. Tak takut sangat pun tak boleh. Seimbang.
Wah, hebat Bi berkata-kata. Jarang-jarang sekali husband saya berkata-kata korang. Dia jarang-jarang bercakap. Bila dia bercakap pedas. Cakap lagi? Betul tu. Macam best lah Bi cakap lagi. Cakap lagi. Dah. Kalau korang suka dengan horror action ni, mana tahu korang boleh request lagi. Kita akan buat lagi. Tak apa, korang bersuggest any apa? Any apa panggil apa? Ni maksudnya yang ni. Channel dia. Channel. Any channel lah yang Untuk kita orang buat reaction. Korang boleh bagi tahu lah, komen kat bawah. Ya, kalau korang suka, korang komen. And jangan lupa like, subscribe, share and support Nija and husband. Okay korang boleh suggest anything. See you next content. Apa pun, ciao.